Hari ni aku nak tunjukkan korang rumah lain daripada yang lain. Rumah ni adalah rumah semi-D. Terletak dekat Jalan Padi Masuri 6. Korang boleh tengok kawasan rumah dia dulu. Parking dia sahaja korang boleh masuk 3 atau 4 biji kereta dekat sini. Dan dekat sini korang boleh selit lagi 2 atau 3 biji kereta. Awning kita tarik separuh saja. Ni kawasan bahagian dalam dia. Sebelum masuk dalam aku nak tunjukkan korang, kita macam biasa bagi safety door yang double macam ni. Memang agak nice guys. Kawasan living hall dia. Living hall dia pun dah siap dengan lampu LED, lampu downlight, SPC floor bahagian ruang tamu dia. Ini bilik pertama. Bilik pertama dia dah siap dengan broken marble. Ini bilik kedua dia juga dah siap dengan broken marble. Setiap bilik dekat rumah ni boleh muat katil king. Ini bilik master bedroom dia. Siap dengan fully mozaik sampai atas macam hotel, siap dengan ada sinki dekat situ. Dining area dia memang dah siap nice-nice. 8 tempat kerusi pun boleh siap dekat sini. Ngam-ngam coy. Kawasan kitchen area dia. Kitchen area dia ni memang gila besar. Tabletop L shape. Tinggal korang adjust kabinet. Mozaik pun dah fully sampai atas. Kalau korang masak comot-comot, korang boleh lap je. Dan bilik air bahagian luar dia sharing pun agak besar. Ini bilik nombor 4 dia. Pun broken marble kita bagi. Ini katil king, bapak king boleh. Itu bilik paling besar sekali. Macam aku cakap tadi, rumah ni terletak dekat Jalan Padi Masuri 6, Taman Senai Baru. Rumah ni rumah semi-D. Berkeluasan 2,800 square feet. Memang sangat-sangat besar rumah ni guys. Rumah ni non-bumi lot, freehold. Harga dia 519,000 sahaja. So kalau korang berminat nak beli rumah ni atau mana-mana rumah, korang boleh tanya dengan aku. Apa-apa boleh roger. Ciao.